Tapi nak balik tak sempat walaupun sekarang tak sempat lah. Saya nak pergi kilang pun tak sempat. Saya nak melawat kawan-kawan, ada apa staff-staff kat kilang pun saya tak sempat. Busy sangat ke tu Q Haidar, sampai kan nak balik ke rumah sendiri di kampung pun tak sempat. Tapi ya Alhamdulillah lah kan, kalau kita tengok memang merata-rata muka Q Haidar sekarang ni di papan tanda iklan dan juga di set penggambaran. Sibuk sangat ke tu Q Haidar, sampai kan memang tak dapat nak jejak kaki ke kampung. Nak rumah saya rindu kata saya dah berapa lama tak balik. Saya tak ada cuti dah. Saya rasa dah lebih 3 bulan saya tak ada cuti. Everyday saya kerja. Everyday bang. Kalau down day sini pun saya ada benda lain kena buat. Saya kena rehearsal, saya ada jackal, saya ada. Tapi bukan komplain, Alhamdulillah. Cuma saya macam fikir, bila aku nak rehat ni, bila aku nak cuti ni, bila aku nak cuti lah tu, bila aku nak cuti, bila boleh balik. Dapat satu malam, 2 malam tidur kat bilik saya pun dah saya dah okey. kenapa dia tinggal jauh? Kenapa dia tinggal jauh sangat? Ketenangan. Okey, mula-mula dah macam dah tenang-tenang. Mula macam okey, kita stay dah 4 bulan ke 6 bulan ke tenang-tenang, relax, chill. Lepas tu saya suka. Saya macam best lah. Pagi pagi bunyi burung, pagi pagi ada seekor burung kat bilik saya tu. Dia kan dekat luar bilik tu, dia akan bunyi kejut saya bangun. Udara best ya. Kat mana? Dia dekat Kuala Pilah. So, kenapa Kuala Pilah? Nak ke KL 1 jam setengah. Nak ke Melaka 1 jam setengah. Saya ada kilang sambal dekat Melaka. Saya jual sambal, pis-pis masakan, ada produk-produk ready to eat yang lain. So nak ke KL, ada urusan KL 1 jam setengah, ada urusan dekat kilang 1 jam setengah. So saya tengah-tengah. Tapi nak balik tak sempat walaupun Sekarang tak sempat lah. Saya nak pergi kilang pun tak sempat. Saya nak melawat kawan-kawan, ada apa staff-staff kat kilang pun saya tak sempat. Tapi bukan komplain. Ya Allah, bukan komplain ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bukan komplain. duduk seorang lah. Saya duduk dengan family. Jadi sekarang ni bila dah banyak tawaran di sini kan, memang takkan terfikir untuk pindah ke sini. Saya tak tahu lah, sebab saya nak buat rumah kat Johor juga. Saya tengah nak plan apa kat belakang rumah kampung mak saya tu, kat belakang tu tak ada luas kat Kulai. So sekarang projek kan kolam ikan tu dah jalan dah korek tanah apa semua, dah bersihkan kolam apa semua. So benda tu pun dah jalan pun saya tak sempat tengok apa semua. Itu family project lah. Itu family project. Ada adik saya. So dekat kolam tu saya nak buat rumah tiny house untuk saya healing. Saya suka camping. So saya nak beli ayam untuk kita lah, untuk family, untuk beli ikan kan, ada kolam ikan, ada kolam ikan. Saya suka melukis, jadi kat belakang tu macam very tenang kan, saya boleh melukis, luangkan masa dengan lukisan, anak balik lari pada bandar, ini macam cantik pemandangan dia macam tu.